Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We welcome back to my channel. Okay guys, apa khabar semua fans Ilham Noor paling Ilham Noor tersayang sekali. Alright. So, hari ni macam korang tengok aku sekarang, cerita aku kat mana? Aku kat dalam kereta. So, kalau Ilham kat dalam kereta, kita kat mana korang? Kita nak buat apa korang? Kita nak buat paranormal lagi. Para tak normal. Tetapi hari ni kita buat berlainan sedikit sebab hari ni aku tak tahulah kenapa tiba-tiba aku ni rasa seram sejuk. Seram sejuk pula tu kan. Tak tahu sebab apa. Sebab aku ni baru balik tengok cerita wayang. Tengok cerita wayang. Aku ni baru balik daripada wayang. Aku tengok cerita yang terbaru tu. Apa nama tajuk cerita tu? Alah, aku lupa dah korang. Tapi cerita tu baru keluar hari ni. Dan malamnya aku baru tengok. Tadi dalam lebih kurang dalam pukul 10.50 nak pukul 11 macam tu cerita tu start. Dan aku baru habis lebih kurang pukul 12.50 macam tu. Dan sekarang ni memandangkan sekarang dah pukul 1.19 pagi ya. Kebetulan malam ni malam Jumaat. So hari ni apa yang kita nak buat? Yang lainnya apa? Yang lainnya adalah kita pergi tengok balik tempat-tempat yang paranormal kita pernah pergi waktu dulu-dulu dengan Ikmal Noor. So hari ni kereta tiba-tiba agak banyak juga ya. Walaupun dah pukul 1 suku ni. Dan kita akan pergi seluruh tempat yang mana kita pernah pergi buat paranormal. Kat masjid kita akan pergi. Dekat taman bawah, taman atas pun kita akan pergi korang. Dan di sekitar tempat mana-mana tempat yang aku dengan Ikmal pernah buat dulu buat paranormal, kat situ kita akan pergi balik ke semua tempat dalam video ni, ke semua tempat. Korang jangan risau. Sebab apa? Sebab satu persatu nanti kita akan pergi dan kita akan, orang kata ziarah lah, orang kata senang ziarah orang kata. Walaupun tempat-tempat macam ni tak elok sebenarnya kita ziarah ya, walaupun dah malam Jumaat sekarang ni. Tapi tak tahu kenapa tiba-tiba aku jadi takut sekarang ni. Dah lah aku seorang-seorang dek. Tengok wayang pun seorang-seorang, tak ada peneman ya. Tapi aku nak cakap dengan korang jangan bagi tahu Ikmal Noor. Sebab apa? Sebab malam ni aku nak rembat dia punya topi itik ni ya. Korang tengok tak gambar aku sekarang? Aku ni baru lepas gunting rambut korang. Nampak tak? Selalunya aku buat mulut kan. Sekarang mulut aku dah tak ada dah. Nampak? Dah hilang dah kosong dah. Dah tak ada rambut mulutnya. Aku buat rambut apa, tak tahulah rambut jenis apa pun. Lepas tu aku macam sedih lah tengok rambut pendek kan macam ni kan. So aku kena pakai menatang ni. Nampak tak? Malam-malam buta, pagi-pagi buta kita buat paranormal sambil pakai menatang ni. Ni pun dah selonggar dah ni korang. Tak tahulah jatuh ke tak jatuh ke. Dan sekarang ni jom kita try pergi dekat tempat yang pertama, iaitu kita pergi dekat belakang blok aku sendiri. Tempat kita tanam cincin misteri tu. Alright? Jom let's go. Okay guys, so sekarang kita dah berjalan. Aku terpaksa parking kereta aku dekat belakang sana. Sebab apa? Sebab dekat kuartus aku ni dah tak ada parking dah. Okay? So sekarang kita nak pergi ke lokasi pertama, iaitu tong sampah yang aku pernah review dahulu. Jom kita tengok ke depan. Nampak tak? Ini adalah kawasan yang pertama. Tak silap aku, Ikmal pernah buat video pertama dia dahulu yang dekat sini. Dekat kawasan ni. Okay, nampak tak? Itu tempat yang kita akan pergi sekejap lagi. Kereta semua penuh tak ada parking langsung. Tak ada chance untuk aku nak parking. Aku terpaksa parking jauh situ keretanya. Dan malam ni betul-betul banyak bunyi korang. Kalau ada nampak apa-apa, jangan lupa SS korang. Kalau ada apa-apa jangan lupa SS ya adik-adik sekalian. Okay, so sekarang aku berjalan sambil pakai benda ni. Aku kena borak dengan korang je lah, supaya aku nak hilangkan rasa takut aku tu. Ada motor lah. Memang sunyi gila. Mungkin ada 1-2 biji motor je yang akan lalu-lalunya. Macam ada bunyi orang main ketuk-ketuk. Kau tengoklah aku punya ni. Dah ke bawah. Geram pula aku. Rambut pendek ni susah lah korang. Itulah rambut pendek ni dia smart kan. Dan lagi aku ni rambut pendek memang smart. Tapi itulah, nak pakai apa-apa ni. Jom kita ke sana. Sampai tak geng. Ini tempat yang kita tanam cincin hari tu, dekat situ. Tapi aku tak nak lalu kat situ, aku takut. Dan inilah tempat yang aku pernah buat, Wawa dulu pernah buat, Ikmal pernah buat. Lulu tak pernah sampai lagi tak silap aku kat sini. Tapi korang perasan tak kenapa dekat kawasan mana? Ni kawasan ni. Kenapa kat dalam kamera tak nampak cerah, tapi depan-depan live ni kita nampak cerah korang. Okay, ni kawasan-kawasan dia. Dekat sini ada Alkisah dekat kawasan-kawasan sini ada Alkisahnya, iaitu
aku dengan Wawa pernah dengar ada bunyi rumput-rumput yang bergeser terlalu kuat dan menyebabkan kita orang lari litar pukang macam tak cukup tanah. Okay, adik-adik sekalian, kalau korang ada nampak apa-apa, korang jangan lupa SS. Itu je aku cakap. Dan sekarang ni kita nak menuju ke tempat satu lagi. Ni betul-betul korang tengok belakang ni. Ni kawasan yang aku cakap tu lah. Dan kita akan pergi ke sebelah sana supaya korang boleh nampak satu persatu tempat apa yang kita orang pergi. Dengan aku, Ikmal. Nak cakap seram tu, seram lah. Bagi korang. Bunyi cincin pula, bunyi cicak yang sama. Kalau korang dengar lagi lah video-video yang dulu tu, gerak cincin tu. Apa yang aku cakap ni? Babo-babo dah ni. Aku ni risau dah ni. Malam ni alhamdulillah lah orang kata tak hujan, tak panas, dia sedang macam tu. Relax, alhamdulillah. Jangan takut Ilham, jangan takut. Sekarang ni kita dah berhadapan, okey? Kita jalan. Rupanya kita kat berhadapan dengan pokok jambu. Nampak tak? Jambu. Dan kat sana pun ada jalan lagi. Okey. Aku tak nak parking kereta kat sana. Sebab apa? Sebab aku takut. Sebab belakang tu memang hutan tebal lah. Alright. Aku takut ada something. So aku parking kereta aku betul-betul jauh betul aku parkingnya. Dan korang, malam ni kita akan pusing satu quarters bukan satu blok, satu quarters ni kita akan pusing. Dan kita tengok tempat-tempat yang ekstrim, right? Daripada sana kita jalan, pom, sampai sini. Okey, kat sini tak ada apa-apa yang menyeramkan sangat dan kat sini kurang kisah dia. Tapi nak buat macam mana kan? Inilah tempat yang kita orang buat paranormal. Cuma kat sana lah, dekat bawah tiang lampu sana tu, kita ada macam-macam cerita. So sekarang aku tak habis so. Sekarang ni kita nak pergi ke tempat satu lagi, iaitu taman permainan. Kita kena pergi dekat taman yang pernah buat dulu. Waktu tu Ikmal lari tak silap aku sebabkan ada pakcik ya. Ada pakcik waktu tu time PKP dulu. Taman tu memang selalu kita pergi dan taman tu sangat-sangat famous ya. Dan malam ni kita akan pergi semula. Dah sekian lama kita orang tak pergi. Okey, jom kita akan pergi. Let's go. Sekarang kita sudah sampai di taman. Okey, ni laluan taman-taman kita. Korang nak tengok tak tempat yang aku dulu waktu kecil-kecil selalu pergi main? Nak tahu kat mana korang? Sini aku tunjuk. Korang nampak tak dekat laluan-laluan ni? Laluan-laluan ni dulu adalah tempat aku, Ikmal dan Wawa pernah lari kena kejar dengan pakcik ya adik-adik. Sekarang ni nampaklah seram sikit ya, sebab kat sini memang gelap gelita. Ya Allah Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. So sekarang minta maaf korang, tadi lampu aku ada masalah sikit. Aku jalan ni sorang-sorang. Aku sebenarnya tawakal di sebenarnya korang. Tawakal memang tak nampak jalan ni korang, tak nampak jalan ni. Minta maaf korang ya. Aku tak pandang kamera sangat sebab apa? Sebab jalan tak nampak. Okey. Lepas tu aku kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab aku takut aku tersadung lagi sekarang. Tersadung lagi satu masalah pula, kamera jatuh je. Dapat sakit pula, dapat malu lagi. Agak gatal juga je malam-malam buta ni. Aku risau ada anjing. Aku ada dengar bunyi-bunyi anjing dah ni. Kita standby larian adik. Okay, jom kita ke depan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nampak jalan ni, ya Allah Tuhanku. Jalan ni dia lah bukit-bukit korang. Nampak tak korang? Aku ni, kenapa kamera aku tak turun-turun? Nampak tak? Aku dengan pakai keroknya. Nasib aku pakai kerok malam ni. Sebab tadi kan aku tengok wayang, kita daripada sana korang. Ni, kita daripada sana. Kita jalan. Kat sini memang semak-semak samun korang, sumpah. Dan kat situ adalah bus stop. Bus stop ni aku ada kisah. Kalau korang nak aku cerita kisah dia, nanti korang boleh komen saja kat bawah, okey? Dan ini adalah gelongso yang kanak-kanak kat sini, blok-blok ni, blok-blok sana selalu main, alright? Penat, mengah ni adik-adik sekalian. Dan gelongso ni, taman ni dulu selalu akulah main. Ikmal dia kurang. Ikmal dia selalu main dekat blok-blok saja, right? Dekat situ ada gelongso. Bukan gelongso, joget-jongkit. Ni ada joget-jongkit yang jenis macam ayam ni. Lepas tu kat sini kita ada taman buaya. Nak tengok tak Ilham nak main? Okay, jom. Sabar jap.
Okay, kita letak stand. Alright, so sekarang kamera aku dah letak kat depan. Barulah senang sikit aku nak bercakap je. Sebab sekarang ni buaya ni bergerak sendiri sebelah. Macam mana aku? Awas ada semua api kat sini. Okay, bismillah. Korang tengok sangat aku main kan? Selalu Ikmal je main kan? Ni aku main. Nampak tak? Tapi aku tak boleh nak angkat kaki sangat lah sebab aku takut terajang kamera je. Wih, seram tu. Pukul 1 pagi weh. Sekarang nak apa dekat pukul 2 masalahnya. Korang doakan aku selamat walaupun seorang-seorang ni. Bismillah. Wih, agak takut juga kat sini. Okay, jom sekarang kita nak ke mana ni? Taman atas ni aku tak berani nak main buayan dia sebab buayan dia ada kisah. Macam korang dah tahu kisah dia macam mana. Yang mana tak tahu lagi, korang boleh pergi cari video aku yang aku tidur kat taman 3 pagi. Yang tu. Punya motor lah korang, punya motor. Jom kita pergi kat taman belah atas. Sekarang kita nak pergi ke taman yang belah atas sana. Okey, kita kena jalan kaki je. Aku malah nak bawa kereta sebab nanti tak ada parking. Dan ini laluan-laluan dia. Nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Korang, ya Allah Tuhanku, kau lindungilah aku pada malam ini supaya selamat. Kita nak buat konten, kita nak cek rezeki, kita kena pantas. Kita lari korang, jom. Nak jatuh. Nak jatuh. Korang, aku nak jatuh tadi. Kenapa aku macam lapang je taman kat sini? Oh, hari tu kat taman-taman ni ada kereta-kereta parking. Lupa korang. Mainan dia pun tak berapa banyak. Nampak tak korang? Mengah weh. Buayanya satu dah terjuntai dan satu lagi masih okey. Tapi tak berani aku nak main. Aura dia kat sini betul-betul lain. Aku rasa aku tak yakin aku boleh teruskan perjalanan aku kat sini. Sebab aura tu tak aura dia macam mana. Sebab taman ni memang ada kisah. Aku rasa tak dapat nak teruskan. Sebab apa? Sebab bahu aku tiba-tiba rasa berasa. Wih. Dan tak ada angin langsung kat atas ni. Kat bawah tadi mungkin ada angin lah. Aku rasa sejuk dia. Kat atas ni tak ada angin langsung. Dan tadi dekat kereta belakang sana, tiba-tiba bunyi kereta kecemasan. Bukan kereta kecemasan. Bunyi lampu kecemasan yang ting, ting, ting. Aku risau juga nak teruskan. Sebab takut ada apa-apa yang tidak dijangka. Takut salah kita ke kan. Aku tak dapat nak teruskan lah. Alright. Cuma kita akan lalu dekat belah-belah bawah sana. Yang mana kita pernah lalu je. Alright. Mungkin tak jalan kaki 1 quarters lah. Mungkin ada satu tempat yang kita akan pergi. Aku minta maaf sangat korang tak dapat nak tua habis kat belah atas ni. Sebab bahu aku berat sangat sekarang ni. Lepas tu mengah. Sebab lari tadi daripada bawah tu lari. Ni atas ni lari. Dengan pakai mendatang ni lagi. Asyik londeh je. Penat. Nampak? Peluh-peluh aku ni. Korang peluh-peluh ni. Kita nak kembali ke kereta dan kita pergi ke area masjid pula. Kat situ nanti aku akan cerita something. Okay? Alright guys, so sekarang kita betul-betul dah sampai dekat masjid. Masjid ni aku parking memang betul-betul kalau masuk ni terus straight sebab aku tak nak jadi macam kes hari tu. Dan kat sini aku nak cerita sikit macam mana hari tu aku punya kereta ni boleh tiba-tiba on sendiri. Dan aku pelik korang. Sebab apa? Sebab lepas aku keluar pada kereta ni, waktu mula-mula aku nak keluar, tak silap aku off kereta. And then, lepas pada kejadian tu, kunci ada kat aku. Korang perasan tak? Kalau kunci tiba-tiba dia, kalau ada off, kalau ada orang tekan button off dekat kunci ni, dia tak akan menyala. Tetapi, kebetulan kereta tu menyala dan aku nak buka ni, sepatutnya on kan keretanya kan? Kunci boleh buka kan? Tapi aku test, kereta ni tak boleh nak buka. Kiranya dia termasih off lagi. Dia masih kunci lagi. Aku terpaksa tekan sekali lagi, barulah kereta ni boleh buka. Betul? Dan kat situ aku ada bukan marah lah, macam aku ada cakap sikit tentang aku jangan kacau aku ni nak cek rezeki yang halal, jangan kacau aku. Lepas tu korang ada sebenarnya ada 2 bunyi dan aku lebih fokuskan bunyi dekat pokok sana. Okay, pokok tu weh ada kucing jilam.
Lepas tu pokok tu memang aku fokus, memang ada bunyi benda tu. Aku rasa benda tu memang tengah marah. Bunyi dia macam ni korang. Gitu. Memang aku turun masuk kereta korang. Lepas tu bonet pula tak tutup lagi waktu tu. Ya Allah tu. Aku jalan depan sikit turun bukit tu kan, dengan bonet terbukanya. Lepas tu baru aku tutup. Sekarang ni aku bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa sekalipun tujuan kita nak buat apa, kita kena ingat satu perbuatan kita kena ada niat. Niat kita baik-baiklah. Tapi niat aku sekarang ni untuk kita nak tunjukkan dekat korang. Aku nak tunjukkan dekat korang tempat-tempat yang pernah buat paranormal dahulu. Dan aku tak ada niat untuk nak kacau diorang tengah tidur ke, tengah buat apa, main bola ke, aku tak kisah. Biar diorang. Dan jomlah kita keluar pada kereta. Tapi aku tengah fikir sekarang ni, nak matikan kereta ke tak nak? Kalau matikan nanti kan susah pula nak berjalan lagi kan. Kena tunggu dia hidup pula kan. Tak apalah, jom kita keluar, let's go. 5 minutes later. Korang, sekarang ni aku tengah fikir 2 kali nak keluar ke tak nak. Sebab apa? Sebab kat luar ni Ibu. Weh. Kunci. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Tuhanku. Ampuni segala dosa-dosaku, ya Allah. Aku tak tahulah mataku yang salah ke antara side mirror aku yang salah sekarang ni. Sebab apa? Sebab side mirror belah sana aku nampak. Wow, tak boleh guys. Tak boleh. Sebab apa? Sebab mana tu macam tengah tunggu kita tau sebenarnya. Sumpah. Dia tunggu kita sebenarnya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Okey. Guys, sampai depan nanti aku cerita sebenarnya dekat side mirror belah kiri ni ada satu. Kau diam. Macam mana kau boleh bunyi? Aku seorang ni. Tak. Sekarang kata. Sekarang ni aku seorang tau. Aku tak naik 2 orang ni. Kamera ni aku stand kat tu je. Guys, sumpah. Apa aku tiba bunyi sekali lagi ni? Wow. Bismillah. Weh, aku nak berhenti kat mana ni ya? Weh, benda tu tunggulah. Kat mana aku nak berhenti ya? Okey, sabar jap. Aku cari satu tempat untuk aku nak berhenti. Tak. Sekarang ni benda ni macam follow kita. Korang. Ya Allah, kenapa aku tak rakam tadi ya? Aku tak boleh nak ambil kamera, tangan aku shaking. Alah, sini tak ada orang pula kat kedai ni. Singgahlah kejap. Guys, korang jangan ke mana-mana. Korang jangan skip video ni korang. Tolong. Bulu rambut aku macam nak tercabut dia ni. Okey, jap. Okey, kita parking kat sini jap. Guys, sumpah aku tak nak pakai dah ni. Tak, cerita dia macam ni korang. Dekat side mirror belah kiri ni kan phone pula. Kamera ni kan aku letak dekat seat sebelah. Aku standkan dia tinggi dan aku nampak ada satu sosok lembaga hitam yang melintasi kereta aku daripada belakang. Dan aku nampak daripada, orang panggil apa ni? Tolong cakap daripada ni side mirror ni, yang digital ni aku boleh nampak. Dan dekat side mirror kanan ni, ya Allah, macam mana aku nak balik ni? Noya aku ni, dek. Dekat side mirror kanan ni memang ada benda yang tengah menunggu dekat pagar. Dia tengah berdiri kat pagar, dia tengah duduk macam tu, dia tengah tunggu kita nak keluar kereta. Dan sebelum tu aku dah buka dah pintu kereta. Dan aku tengok di tempat gelap tu, aku masuk semula. Aku macam dalam hati ni macam nak pergi tak nak pergi. Dan lepas aku turun bukit ni, tak tahulah kau ada tak footage tu dalam kamera. Ada sosok putih melintas sebelah aku. Lepas tu sebab tu aku tutup gitu tadi. Dan aku tak nak pandang apa-apa. Apa salah aku malam-malam Jumaat ni? Lampu belah sana pun gitulah korang. Kelap-kelip ni. Adakah dia tak izin kita malam ni ya? Sekarang ni kenapa? Sini korang nampak tak? Tak tahulah korang nampak tak? Kan? Dekat belah sini ada benda menunggu sebenarnya korang. Aku tak tahu korang nampak ke tak sekarang ni. Ni aku habis zoom ni. Apa tu? Korang.
Okay guys, so sekarang cerita dia macam ni. Aku rasa tak dapat nak lanjutkan aku punya konten ni. Dan kalau korang nak seterusnya, berkomen kat bawah. Aku nak minta maaf sangat banyak-banyak dekat korang. Tak dapat nak tunaikan janji aku dekat korang sendiri. Sebab apa? Sebab benda ni bukan aku nak. Dan tiba-tiba dia datang sendiri. Mata aku ni dah melilau-lilau ni. Kejap lagi aku nak balik. Sekarang dah pukul 2 minit korang. Mati aku dik. Macam ni dik nak balik ni. Macam mana ni? Aku kat quarters ni sorang-sorang beli. Nak balik pula ni. Tapi selalunya aku tak terus balik ke rumah. Okay? Sebab yelah, petua-petua orang dulu kata kita kalau keluar lewat-lewat malam jangan terus balik ke rumah, singgah mana-mana dulu sementara dalam 10 minit ke 20 minit dan kita barulah boleh balik ke rumah. Dan aku selalunya lepas buat paranormal ni, aku akan pergi ke kedai makan lah. Okay, duduk dalam lebih kurang setengah jam macam tu. Lepas tu aku baru on the way balik ke rumah. Okay, dan aku minta maaf sangat, benda ni memang tak dapat nak izinkan. Dia tak izinkan kita buat video pada malam ni sebab memang kebetulan malam ni malam Jumaat. Lepas tu aku nak minta maaf sangat korang. Kalau korang ada suggestion video apa-apa lagi, korang boleh komen saja di bawah. Okay, ni betul tak aku minta maaf Aku selalunya aku berani tau. Okay, kau tengok muka aku dah berani dah ni kan. Aku betul-betul nak minta maaf sekali kurang sejuta keampunan maaf kepada korang. Sebab tak dapat nak tunaikan janji aku sendiri dekat korang. Okay, kalau korang ada suggestion apa-apa sekali lagi, korang boleh komen saja di bawah. Okay, dengan itu kita jumpa korang di next video akan datang. Okay, bye bye. Amin.